Ayah suami selalu mengeluarkan kata-kata kesat kepada anak isterinya. Saya nak tanya, apakah beliau akan disoal di akhirat nanti? Ya, semua akan disoal. Tangan, mulut, kaki, mata, telinga semua soal. Nampak? Mu kata baik ke kata jahat? Kata baik. Mana buktinya begini. Ini balasan. Berkata jahat. Mana bukti ini balasan. Nampak? Lepas tu Nabi pesan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, bercakaplah yang baik-baik atau diam saja. Termasuk dengan anak bini. Ni anak bini ni kata hak uduh-uduh. Datang celaka lah apa semua. Orang katakan anak bini lagu tu. Betul tak? Marah cukup lah. Sampai masa marah, kita marah. Tapi tak perlu kita maki hamun. Faham? Dia boleh marah. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tak suka kalau berlebih-lebihan. Apa bab sekalipun. Dalam bab marah. Allah benarkan marah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau siapa maki hamun carut, itu berlebih-lebihan. Salah siapa kita boleh suami yang suka mencarut? Salah bini. Pasal kita tak pilih dia. Patut pilih dulu suami yang baik-baik baru buat laki. Ni bakal ambil gitu, lambat tengok misal cekok, nikah lalu. Faham lagi? Lambat tengok naik kereta, mari jadi nikah. Pilih dulu boleh 3 bulan. Iza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Bila datang kepada kamu laki-laki yang molek, baru kamu buat laki. Ni dak tengok smart nikah lalu bodoh. Faham? Orang lelaki depan kita memang cakap molek. Assalamualaikum. Kalau nak minta kita. Bila jadi bini dia, sepak dia terkajang, dia tumbuk, dia tirik. Betul tak? Jadi suami yang jenis mencarut berapa semua marah maki-maki gini tak baik. Tak molek. Biar miskin apa mulut baik. Betul tak? Kaya mulut jahat. Apa benda? Mulut ni dia kata dia jatuh ke hati. Orang yang mendengar sakit. Betul tak? Lepas tu kita bengang kalau kita tengok kalau kita. Orang mulut orang pandang mulut cakap lelaki ke perempuan. Tengok. Patutnya tengok. Kita kena banyak sabar. Perempuan jangan gaduh nak berlaki sangat. Faham tak lagi? Cari hak baik-baik. Okey? Hak baik-baik. Baik ni bukan orang pakai piyah. Perangai molek. Pakai piyah kat mana rembak pitih orang. Faham tak lagi? Janggut macam getok seh janggut. Tanah orang boleh dia lah ni. Natang tunggu. Faham lagi? Harus pakai piyah. Tengok pada pakai piyah jangan. Bukan kata pakai piyah tu tak molek. Tapi jangan kita terpedaya dengan keterampilan saja. Cek betul-betul. Sebab apa? Sebab kita kapang tengok dia beli sodek pasal malam. Pilih ni. Padahal sodek tu sama 30 ya. Pilih. Benda yang sama. Kari duk kumung ke sodek. Boleh sepik celah tiok. Kari pula. Boleh sodek boh celah tiok. Padahal hau dulu. Mau ambil mana-mana pun sama je. Duk pilih. Pilih bawah. Faham? Tengok orang beli selipar, beli kasut nak raya. Ada tak masuk dah kedai beli selalu? Dah masuk kedai tengok, kenang dah mucung, tumik pula dak kenang. Kenang dah tumik, mucung pula dak kenang. Mari pula kedai sama mari. Kenang dah pula mucung tumik, color pula dak kenang. Kena dah color, ada bunga pula kat tepi, tak mau nak bunga duduk depan. Bunga duduk depan, dak molek besar sangat bunga jadi topok pula depan tu macam rambut tang depan kaki. Faham? Molek dah bunga duduk depan tumik tu lebar sangat pula di belakang. Molek dah tumik di belakang lebar pula, nampak macam genipis pula tak sampai ke depan, nampak congek pula dah. 7 kali masuklah kedai. Lalah token kata mari dah nak gila ni. Faham? Dak beli lagi. Padahal lepas 17 riyal 9% je. Faham? Dia pilih lepas 7 hari dak mari ke kedai dak beli lagi. Tapi bila suami dia dak pilih sekarang. Padahal selipar tu nak buah tangga saja. Suami buah atas katil. Tahu tak? Kalau jahat budak-budak dalam grup WhatsApp kita boleh left group atau kita boleh remove. Tapi kalau dah jadi laki kita boleh left group. Tahu tak? Jadi rohok belaka. Jadi jangan awak lapor nak belaki. Faham? Pilih molek tanya orang. Nak khabar ni tuan kedai.
Betul ke ni orang gambar ni mari minum air sini mo? Betul tak? Dia kata betul lah, tapi tak je bayar lari mo. Faham? Baru kita kenal perangai. Faham tak lagi? Kita pun menatang tu. Atau gambar kat aku duduk belakang kitab noh, tamu belakang. Rupanya makan kedai orang tak wajib. Baru tahu perangai. Cek lagu tu. CSI dulu 3 bulan. Faham? Baru tahu perangai. Soalan terakhir. Tak urut.